Rasa dah betul ni rumah Najwa. Bagi salam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepatlah masuk. Besarnya rumah ni. Jom masuk, Syu. Fatih dengan Syu duduk dulu ya. Saya nak siap-siap kejap ya. Analah, Syu. Fatih nak kuatkan kipas dululah. Tak payahlah Fatin. Tak payah rumah orang. Tak payah usik-usik. Ada rojak buah lah. Sedap ni kalau makan waktu petang. Sedapnya. Rojak siapa ni? Sedapnya. Fatin, orang punya tu. Tuan rumah tak jemput lagi. Tak apa, Syu, yang kita punya ni. Syu, jomlah rasa rojak ni. Sedap rojak ni. Sedap kuah rojak mak aku ni. Rasanya dia tak pedas sangat, tak manis sangat. Sesuai untuk semua. Aku tak rasa lagi diorang ni dah sebat dulu dah. Najwa dah siap dah? Alah, dah nak habis. Saya tak rasa lagi kuah rojak mak aku ni. Dia dah sedap, susah nak dapat stok. Cepat sangat habis tau sebabnya viral. Orang dah habis kan? Betul lah, nampak sedap Fatin makan tadi. Beli kat mana Najwa? Saya beli dekat beg kuning bawah ni. Cuba korang tengok, ada lagi tak promosi? Kalau ada, grab sekarang tau sebab dia cepat je habis. Dapatkan kuah rojak mak aku. Order banyak-banyak sikit tau, barulah tak kempunan kalau kawan makan nanti.